Ramai orang rasa malu sebab tak ada simpanan. Tapi sebenarnya yang patut malu kalau kita tak nak ubah keadaan itu. Sebab semua orang boleh mula walaupun dari kosong. Jangan lupa follow dan save video ni untuk rujukan akan datang. Tak kisah berapa gaji kita, 1,500 ke, 3,000 ke, penting kesedaran. Kalau hari ini kita mula asingkan RM10 sehari, dalam sebulan dah cukup lebih kurang 0.5 gram emas. Dan bila duit tu bertukar jadi emas, kita sebenarnya dah mula bina benteng keuangan pertama kita. Emas ni bukan sekadar logam berkilat, tapi simbol untuk kita mula belajar nilai diri sendiri. Dari tak ada apa-apa, sekarang dah ada pegangan. Dari risau tengok akaun kosong, kita mula rasa tenang sebab tahu sekurang-kurangnya ada simpanan yang kekal nilainya. Bila orang lain habis semua gaji, kita pula masih pegang nilai yang makin mahal dari masa ke semasa. Itulah langkah pertama orang yang berjaya. Dia tak tunggu keadaan sempurna untuk mula. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Ingat, tak perlu tunggu kaya untuk mula. Tapi kita kena mula dulu kalau nak rasa kaya nanti. Mula dengan 1 gram hari ini, kecil di tangan, tapi besar maknanya untuk masa depan. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh saja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, berkos yang santai, tapi sampai jumpa anda di next video.